Cara remove ataupun buang password setiap kali buka dokumen PDF. Pakai PDF Exchange Editor. Ini contoh dokumen PDF daripada syarikat insurans. Setiap kali nak buka dokumen kena isi password. Lambat. Jadi saya nak buang benda ni. Okay, first step. Isi dulu password. Password ni diberi oleh syarikat insurans. Okay, dan klik OK. Dah boleh buka dokumen. Kemudian pergi file. Navigate ke document properties. Klik. Kemudian akan keluar pop-up Windows ni. Pergi kepada security. Klik. Kemudian dekat security method ada drop down menu. Pilih no security. Kemudian, are you sure you want to remove security from this document? Klik yes. Kemudian klik OK. Next, klik save. Okay, kemudian tutup dokumen. And then kita reopen dokumen PDF ni. Dah tak perlu isi password. Dah tak keluar pop-up Windows untuk isi password. So, lepas ni lebih cepat nak buka dokumen PDF.